So, Assalamualaikum guys. Jadi kali ni kita akan buat vlog untuk berbuka puasa seperti mana yang kita orang dah sahur. Jadi tak buat vlog berbuka puasa kan. Jadi ni menunggu Arif dengan rakan-rakannya yang lain. So, let's go. Kita turun nak? Tengah airdrop gambar ha, sabar. Tengah airdrop kan ML ni. Airdrop gambar nampak ni airdrop ha. Yang belakang tu sibuk ah. Cepat sikit ke boleh? Ya, tengah airdrop. Sabar. Sibuk agak panasan tengah airdrop. Siapa ni? Kita orang nama tunggu je. Tak boleh ah nanti ah. Cepat sikit kan? Tengok ni. Oh, orang berpemanasan kau berkesedukan. Bayan. Promote. Jangan lupa jaga subscribe and like share. Boleh. Lain Dia ni. Ini ke masjid dah. Ni kampek 18 kita tak ajak lagi. Padahal orang 6 orang ke? Aiman tak kira datang tau, mak dah jadi kita luar. Alright. Ni terbalik. Hijau bawah di atas. Boleh buat ni bang? Dia ni. Ramai kisah last minute. Tak tahu je. Tak, juadah kita banyak sangat. Okey, ada juga dah boleh makan tu. Green tea satu tiang satu. Besar kecil. Kecil berapa besar apa? Okey, kalau green tea kecil 5, besar 7. Kalau yang lain 4, 6. Kecil besar mana? TS. Jaya tu. Besar. TS lah besar. Kenapa kau nak yang besar? Ha? Kan nak share mamai. Asal tak seorang satu? Ha? Seorang satu lah. Tak nak lah. Kau bayar dah. Kau bayar sekali dah. Bila air sekali lah. Untuk air apa? Ayo setengah. Bijak kan ni. Stretching goal. Termasuk ni sekali lah. 6, 4, 10. 10 dengan 5, 15. Cepat sikit bayar boleh tak? Ha? Cepat sikit bayar boleh tak? Okey dah bayar. Okey lah. Bagus. Dengan saya kami jual. Tak beli, kita beli. Kita jual. Kita beli. Masih deh. Kita beli. Sementara menunggu Ni sementara menunggu Sementara. Sementara Je. Semua tengah main custom guys. Okey. Hari ni kau beli apa? Hari ni aku beli nasi goreng ayam kunyit dengan Milo. Nasi goreng? Nasi ayam kunyit. Murah je. Ni dalam berapa? 16, 15 gitu ke? Tak banyak. Mahal je. Murah je kan? Okey. Beli apa hari ni? 7. Weh, terus kira aku tanya beli apa? Meleko nasi ayam dengan ais jagung. Mana? Wow, makan besar. Berapa? Berapa? 773 14 RM5. Okey. Okey. Beli apa? Aku beli nasi putih dengan ayam sambal ayam sambal dengan mineral. Tengok sikit. Oi, humble. Berapa harga? Itu aku tak tahu dulu. Orang yang dia beli aku RM7. maksud tadi ni semua total RM7. Okey. Beli apa? Allah, Caca Alim pula. Awal sangat ni nak buka puasa ni. Okey. Beli apa? Beli apa? Nasi daging be. Nasi daging Tengok sikit nasi daging. Kita on daging kari dengan Wait on ikan tongkol ke. Berapa? Tak nak tanya air, makanan je. 15 lah. 15 Ini Tengok sikit Avian tu. Ini air besar dengan saya. Okay,
Ni. Yang ni harga berapa pula ni? Ini tabak USD, tabak RM18. RM18. Okey dah cukup sikit-sikit je. Ni. Beli apa? John. Mana roti john dia? Ni Sini. Oh salah. Salah. Oh terbalik. Ini sekeping 20. Sekeping 20. 20. Okey. Total berapa? Betul, anggaran dalam RM5. RM5 okey. Okey. Jadi yang ni paling banyak ni berapa? Tak, aku beli sikit je ini. Beli apa? Aku beli Maggi goreng. Maggi goreng. Jabu. Nasi kerabu lagi. Lemang. Putu bambu. Putu bambu. Ni putu bambu. Ni lemang. Asing. Ni asing. Ni putu bambu, ni lemang. Okey. Okey, itu je lah. Ini. Roti john dia. Roti john dia. Oh, roti john tak? Dia. Tadi kan dia sebut roti john. Oh. Ini air. Air. Ni air biasa je. Air biasa Air basuh tangan ni. Air basuh tangan aku dia Evian. Aku ada warna. Air basuh tangan aku ada warna. Tak melekit Nak boleh jilat tadi. Okey, jadi total semua berapa? Betul semua tolak tambah RM2.20. RM2. Ya Allah, murahnya. Pergi kat Iko. Beli kat Iko. Beli kat Iko sebenarnya. Satu set dia bagi. Ni kalau buka puasa tu seminit je. Lepas tu tak boleh makan dah. Paket saya paket. Paket. Apa yang dapat jual? Tahu broken dah 10. Apa kau broken ni? Dah. Aku yang tak nampak. Kau nangis. Benda dah isap. Tu ada video pada video. Nangis kan. Video pun dah pergi. Kita tak ada lagu tu. Ni kalau kau buat lagu dia lah. Aku makan dengan penuh kesedihan. Kita gelak-gelak. Nanti dia crop dari tempat dia. Wah, tajik lah kan nak. Berapa lagi lah? Wah, bila besar. Memang original video dia. Bagus lah. Original pun dah ada. Assalamualaikum, saya pengganti ownernya. Hari ni perjalanan kami ingin pergi ke Masjid India. Tak tahu ada orang kat mana sebab entahlah orang naik kereta jadi jalan pun jam, orang baru lepas iftar. Jadi kita orang solat dulu lah, baru diorang datang lagi. Okay, so lepas tu kita orang nak jalan jauh kat sini ada bazar. Dia macam night market lah. Okay, so let's go. Kita kat mana? Jepun. Bukan. Kita dekat Jepun, bazar karat Jepun. Siapa cik bang kat sini? Tu yang buat Pak kata Cikgu Manisa Cendawan. Cendawan. Tu dia dah mengaku tu. Ambil hitam tu. Apa yang baju hitam? Tak, dia cakap apa kereta hitam tu langgar kereta dia. Macam tu pula? Macam lain je penyampaian. Nak cek apa ni? Tak kot. Baju ni busu. Kau pakai ni. Jadi pakai Ni beli terus pakai. Tak ada pun ni. Ni pula wagai. Tak ada, itu harga. Itu harga bang. Oh, jadi ni pakai buang je? Pakai buang je semua. Oh, faham. Mana lawa? Bersih. Kan kalau nak datang Bazar Karat cari barang yang murah. Contoh macam ni. Promote Promote banyak banding ni. Di sini ni pun putih. Ya. Ni lawa lagi. FINE Melaka. Bukan. Mana datang M kat situ? Klinik. Tak lawak pula. Tengah kat yang ni. Durang gila. Cepat. Bangun durang. Tak ada orang. Terus masuk tau. Tak serentak je kan? Kiri kanan dulu. Kiri lah dulu. Nak sekata sangat lah bodoh. Ketang. Oh tak ada tu. Dia dulu tau. Ni dulu, lepas tu ni. Lepas tu gini. Baru tutup langit. Oh jadi gini. Ni dulu. Ini dulu. Tapi lah nak kena. Lepas tu L. Lepas tu baru gini.
Tu pun. Kan? Ini ni betul gini, betul usam. Baru try. Lepas tu gini. Tangan standby, tangan standby. Kau nak pergi mana boleh lah. Aku buat kan. Aku buat je. Belum. Aku salah step bodoh. Bodoh dah. Aku dah boleh, aku serius.